Aduh, ramai yang tanya macam mana nak guna Pocket Broker ni. Sebab sebelum ni dah tunjuk Pocket Broker tu apa. Korang berminat nak tahu Pocket Broker ni sebenarnya adalah satu aplikasi yang memudahkan korang untuk hasilkan duit harian korang. Pocket Broker ni sebenarnya simple je, korang tekan dekat link description and korang akan tahu macam mana nak start buat duit. Jalan mudah untuk buat Pocket Broker ni sebenarnya sekarang ni dah tak susah dah. Ada yang berkaitan lepas kita cakap pasal trade kan. Tapi sebenarnya ramai tak berapa faham lagi pening. Apa yang korang nak tahu, ada jalan satu mudah untuk Pocket Broker. Sebenarnya korang boleh buat copy trading. Korang mesti nak tahu copy trading tu apa kan? Copy trading ni mudah, korang tekan and korang boleh hasilkan duit. Meh tunjuk cara dia macam mana tanpa korang trade dan tekan copy trading. Let's go. First kali korang tekan kat link description bawah. So korang akan nampak website dia dah terpapar dekat link description. Bila keluar je macam ni bermakna korang masuk saluran yang betul. Jadi korang tekan dekat login sini. Lepas tu korang register dekat bawah menggunakan promo code AMNZ. Punya tu wajib korang guna. Sebab apa? Korang akan dapat 100% deposit promo code yang bagi kat sini. Selepas korang register, korang akan masuk macam biasa. Saya akan tulis email saya kat sini and kita dah login. Untuk pengetahuan korang, sebenarnya hari tu kan bulan-bulan sebelum ni kan pernah top up 2,000, 3,000, 1,000 USD dalam ni. Tapi kali ni berjaya gandakan profit sebanyak 5,000 lebih, bermaksud 20,000 tau dekat Pocket Broker ni tau. Kalau korang tengok kan, sebelum ni dah tunjuk cara korang ada social signal provider apa semua, korang boleh trade pakai apa-apa. Tapi untuk next video akan ajar cara yang lain pula. First kali akan tunjuk cara macam mana korang nak guna copy trade dengan mudah untuk ikut signal je. First kali korang dah nampak paparan kat depan ni, korang tekan je dekat signal ni and then korang akan nampak ada copy signal. So korang pilih Bitcoin yang ada $233 ni contoh ni kan. Paling mudah lah sebab dia short. Kita ambil 2 minit paling atas. Kita tekan copy signal ni. Okey, nampak? Bila korang dah copy, baki saya dah tolak sebanyak 4,800 dan korang tunggu je berapa minit ni akan habis dan korang akan tengok berapa yang dia akan janakan keuntungan. Let's go! Sementara tu, bila korang tekan copy signal, korang akan nampak ada 64 times. 64 kali korang boleh nampak. Kita boleh tekan banyak ni kat sini. Sekali saya tekan satu untuk bagi satu contoh tu result, okey? Dekat sebelah kiri, korang tekan je dekat sini. Sebelah kiri, korang akan nampak Bitcoin dekat sini. Yang mana korang dah copy signal kat sini. So tekan sini, korang tunggu je. Untuk double out, korang boleh tambah untuk double out kat sini. Nampak? Kita akan buat 2 kali double out dan kita tengok result dia macam mana. Okey, kita ada 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan korang nampak bertambah dari situ. Maksudnya tadi korang punya close kat sini cuma untung dalam 300 lebih dolar dalam masa copy signal. Bermakna setiap daripada kerugian dan keuntungan situ mudah. Ada orang yang tolong korang untuk buat untuk trading lah. So korang tak payah pening-pening kepala tunggu profit ke apa. Sementara tu korang just tekan je copy signal. Itu adalah cara paling mudah untuk guna copy signal yang paling mudah dalam Pocket Broker. Kalau korang nak saya ajar untuk next video, korang boleh tunggu untuk next video. Korang jangan lupa untuk tekan link description, register, guna promo code macam biasa AMNZ dan dapatkan deposit 100%. Jangan lupa untuk next video saya akan tunjuk banyak lagi menggunakan Pocket Broker. Let's go. Hello, welcome back to channel Abang Razhan again. Okay, semalam kita baru bahas pasal talent. Okay, sebenarnya hari ni saya nak buat satu aktiviti. Tapi memandangkan kan saya dah beritahu kita sedang menapis beberapa pilihan yang saya dapat dan saya dah pilih salah seorang daripada yang mana dah request sebelum ni. Saya pilih seorang dulu sebab saya tak perempuan. Saya tak nak bawa ramai-ramai sebab hari ni saya nak buat so far tak ada personal, tapi mungkin saya bawa dia mungkin di kalangan korang, mungkin korang ada yang kenal dia lah sebab dia pernah apply masuk team dulu. Tapi sekarang kita bagi dia peluang lah untuk join team up, kenali macam mana barisan-barisan perempuan dan lelaki, okey? So, sebenarnya saya dah bahas pasal semalam pun kita duduk kan, kita cakap pasal talent. Hari ni kita cuba pilih seorang je. Kita masih bagi peluang untuk orang join. Jangan risau. Cuma kita perlu tapis sehabis-habis mungkin. InsyaAllah this time okay. And dia dapat lain sikit, dia dapat pemalu sikit. Jadi kita tak nak buang masa Korang ready Tanpa buang masa, kita memanggil Tasha. Halo Tasha. Oh, kecil cili padi orangnya. Comel tu Tasha. Comel tu Tasha. Kenalkan apa Tasha, umur berapa, tinggal kat mana, kenapa pilih ARMS? Okay, hai. Nama saya Irina Tasha. Boleh panggil saya Erin atau Tasha. Umur saya 24 tahun. Saya tinggal dekat Klang. Saya pilih ARMS sebab
saya dah lama nak masuk dalam tim ni. Dah lama minat lah. Nak cuba dalam bidang entertainment. Apa nama TikTok you dengan ni? TikTok dengan Apa nama TikTok you? Erin Tasha. Okay, you kata you nak cuba. Saya dah cakap semalam saya tak nak orang kata cuba. Saya tak nak orang kata saya nak masuk sini, saya nak cuba. Kita tukar slogan sikit. Okay, kenapa awak pilih AMS? Apa yang awak nampak dekat AMS ni? Tak nak cakap. Awak pernah apply kan? Berapa tahun lepas? Berapa lama? Masa zaman PKP. Okay, awak pernah apply. Lepas tu, kenapa awak apply lagi? Kenapa awak nak masuk lagi? Sebab ada pasal basis kan? Saya nak cuba. Sebab saya memang nak cuba. Okay, selain daripada cuba, kenapa awak pilih AMS? Apa yang awak rasa akan membantu diri awak? Saya join AMS sebab dulu punya team ni macam nonjol lah kan. Lepas tu saya ada apply tapi mungkin tak ada rezeki kat situ. Sekarang saya tengok punya YouTube pun macam talent perempuan macam kurang. Jadi saya cubalah nak join nak tunjukkan diri saya. Kenapa suara dia macam slow Macam slow betul suara dia. Ada slow betul lah. First time. Wow. Okay, kita akan starting soalan. Sabar Irel, sabar. Okay, starting daripada lelaki dulu, boleh? Okay, senior. Alia yang nama dia. Bukan. Okay, Tasha. Okay. Umur 24. Ya. Okay Tasha, sebelum ni Tasha study ke atau dah habis study ke atau tengah kerja ke atau tak pernah kerja? Pernah kerja tapi dah lama lah. Lepas tu dah berhenti kan. Sekarang menganggur je, memang tak buat apa-apa. Tak nak manggur. Panggil Erin ke Natasha ni? Tasha. Nama pendek dia Tasha. Nak tanyalah. Cuba pejamkan mata. Test. Selalu yang masuk kat sini ada bakat. Tunjukkan satu bakat lah. Nak uji awak ni. Satu bakat ni. Betul. Satu bakat. Bakat apa? Menyanyi? Menyanyi. Menyanyi boleh lah. Lah. Cuba pejamkan mata. Dari bakat bro. Sama ni. Menyanyi ke? Nyanyi juga. Tukar bakat awak. Awak boleh tak jadi host? Cuba dia jadi host. Jadi host. Tak boleh. Bercakap secara Spontan di depan dengan host. Tak pandai lah. Hai korang. Okay. Tak pandai, tak boleh. Cuba. Tak boleh. Saya introvert. Okay, kalau boleh nak tengok uji bakat ni, jadi host lah dalam satu konten ni. Betul. Boleh. Macam YouTube you sendiri. Boleh. 2, 1, go! Hi guys, welcome to my channel. Nama saya Erin. So hari ni saya nak ajar korang macam mana nak buat kek batik. 5 minit tu apa? So, Aris tanyalah kan. So untuk Tasha, kat sini dah kenal ke sesiapa? Kenal seorang je. Siapa tu? Dani. Boleh bahaya ni. What she talking? Saya kenal dia ni. What? For real bro? Kau tanya dia. I don't believe you. I don't believe bro. I don't believe bro. You memang kenal dia ni lah. Daripada mana? Daripada TikTok. Oh, dari TikTok? Memang kawan? Kabel Agak ada ni. Kau ni. Sebenarnya saya dengan Erin ni semalam kita bahas pasal benda ni. Hari ni dia buat lagi. Okay. So sebenarnya saya dengan Erin ni dah kawan lama sign PKP lagi. Kawan. Erin? Ya, aku panggil dia Erin. Kawan, tak pernah ada personal, tak pernah ada apa-apa. And saya bawa dia masuk sini sebab firstly saya nak Kau ambil dia kan? aku tak ambil dia. Saya bawa dia masuk sini sebab lately ni saya key dia jarang ada kat sini. So saya Apa kaitan key pula? You apply sebab dia ke? Tak. tak, kaitan key tu senang cerita saya nak buat dengan dia. Serius juga cerita kau? Sebab tu saya bawa masuk dia. Tu je. Saya nak orang yang commit. Ada partner dah. Yakin ke dia komik? Dia. Okay. Aku yakin. Sebab aku kenal dia. Bro. Okay. Like this Erin. Ya. Memang you dah kenal Tasha ke? Erin ni confirm. Tasha. Alright. Tasha, like this Tasha. I know you dah kenal Danny lama, right? Yeah. It's no problem. Like I nak suka you it's no problem, right? Boleh. Sebab you comel. Okay. Macam mana?
Comel tu Denny. Tak, aku ambil yang kelima. What the hell? I never fall in love with her, bro. I never ever fall in love with her, bro. I told you, bro. I never, bro. Tapi Denny, untuk Tasha please lah, bro. For real, bro. Tasha. You know me, bro? Oh tak. Dia tak kenal kau. Bodoh. Dah gaduh cari budak sini. Weh, Denny, bro, memang dia tak kenal aku, tapi masalahnya dia dah kenal sekarang, right? Serius lah. Yeah, you know me, right, bro? Takkan tak tahu. You tak tahu tak. ke? Aaron. Okay. Like this lah, Erin. Aaron. Ya. Erin, you tahu tak? You know, a lot of things in this world, like, I can't imagine. But you? Ya. Okay, Erin, I nak tanya you, Erin. Okay. Like, you suka I macam mana? Hah? Bila dia Tak, dia dah suka aku. Kau tengok dia senyum, bro. For real, bro. Look. You look. Zoom out. Zoom in. Come on, bro. Look, bro. Told you. I don't know. You boleh balas tu dia. Tasha kena jawab tau benda tu. Berapa persen you suka kat I? I nak tahu tu je. You memang lah handsome. Like Tapi you- macam awal lagi je nak cakap suka tu. Okay. Like this lah, Tasha. Okay. I nak suka semua orang tu, it's not easy for me. Cause like I'm a highest person, you know me, like I'm a high class person. Tak senang nak suka kat orang, you know what I mean? But I nak tahu berapa persen you suka kat I sekarang. Dia tak suka kau. Dia tak cakap dia tak suka kau. Masalahnya dia cakap awal kenal sebab tak boleh nak suka kau lagi. Dia puji kau handsome tu terpaksa je, Mat. Okay lah, like this lah. Aris, kau lah cakap. Ni habis. Dah. Dia cakap dah. Aku dah cakap dah. Kau cakap apa? Aku cakap awal ni. Dia adik-beradik tak? Ada? Berapa orang ada? 3 and Tasha bongsu. Dia bongsu. Atas abang. Dia cakap dia Atas kakak. Kakak, duduk kakak. Tak, nombor 2 abang. kakak you dah kahwin kan? Ada. Abang you belum kahwin kan? Belum. Ya. Ila ada dengar cerita yang siapa namanya Tasha ada kawan-kawan dengan ex-talent. Betul? Okay, Ila nak tanya lah. Contoh, memang ada sebelum masuk sini Tasha ada cakap, orang tu ada cakap betul ke kau nak masuk sini kan? Contoh kalau ada lagi bila orang dah masuk dalam YouTube nanti, lepas tu ada lagi yang tanya, kau tak payahlah apa semua, apa yang Tasha akan jawab? Tasha akan cakap, tak apalah, biarlah nak masuk ke apa, sebab ni keputusan Tasha kan. Jadi macam kalau orang tu tak bagi ke apa, kita abaikan je lah, kita ignore je. Betul lah Tasha. Dia kenal dia memang lama. Dia memang macam tu lah. Yelah, kau diam. Apa target Tasha masuk sini? And pencapaian ke? Belum lagi. Target lah tu sama je kan? Target lah. Belum lagi. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 talent lelaki kat sini. 6 talent lelaki di belakang Am. Okay. Siapa yang Tasha paling minat? Paling minat Dan paling tak minat? dan paling tak minat. Ambil tak minat. Oh, jahat. Yang tak minat tak tahulah. Tapi yang paling apa tadi soalan tadi? Banyak-banyak 6 talent lelaki kat sini. Minat dengan tak minat. Yang paling minat dengan paling tak minat. Paling minat Dani lah. Paling tak minat? Tak minat siapa Hakim. Why Hakim? Jarang-jarang Hakim orang tak minat. Why? Tak tahu lah. Tapi memang itulah hakikatnya. Hakikat ya. Okay. Paling tak minat. Tasha, maybe you tak kenal Hakim lagi kot. Itulah tak kenal lagi. Tapi itulah. Hakim lagi better daripada Denny. No. Why Denny? Tak tahulah. Tapi itulah yang Hakikatnya. tak kira. Bosan lah sebab cakap Denny je. Oh, nak mic boleh? Yang paling minat kan? Nak mic boleh? Nombor dua. Second choice lah, second choice. Second choice. Second. Nak tanya Tasha, boleh tak? Okay, boleh. I nak tanya Tasha. Okay. Like you pernah naik ferry tak Tasha? Pernah? Oh. Dah nak kaya lah. Oh ya. Oh sama lah. So kita sesuai lah, right? Dah, I nak tanya kat you kan, right now kan. Why you suka kat Denny lah? Sebab dia cute. Hah? Sebab Denny? What? Comel ni. Sebab Denny? Sebab Denny cute. Sebab Denny tak Denny dengar. cute. Denny cute. Oh, Denny cute. Yeah. Oh my god.
Bro. It's okay bro. Non-stop bond jenis It's okay, bro. sikit, real sikit. Aku tak tahu lah. It's okay lah. Tasha nak tanya? Okey, boleh. Masa Tasha first masuk sini, mana yang first impression Tasha lah? First perempuan mana yang Tasha rasa macam dia tak bergaul ke, sombong ke, nampak sombong kerek ke apa? Siapa? Cakap je, tak apa. Tak tahu nama tunjuk. Apa dia? Siapa? Siapa? Perempuan? Dalam banyak perempuan, first impression Tasha, mana yang Tasha tengok macam sombong ke, macam tak bergaul ke? Of course lah, dia tahu kan siapa lagi kan. Siapa dia? First impression tak apa. Cuba masa berjalan ni. Oh, kali maksa dia dah tanya pun. Ni. Ni. Tasha. Ya. Apa status Shasha sekarang? Status single. Okay. Sabar, ada lagi. Banyak lelaki dekat sini. Siapa yang awak nak jadikan content partner? Content partner Dani lah. Tak, selain daripada Danny lah. Sebenarnya Dani Airil. Am nak tanya. Airil? Okay, so kita habis video kali ni. Kita jumpa lagi. Ain't gonna lie. Nak hafal lirik pula. Ain't gonna lie. Jangan nanti merajuk pula. Tasha. Biar. Ain't gonna lie. Jangan merajuk pula nanti bro. Okay, so kita habis. Alright, so kita jumpa lagi next video. Jangan lupa untuk like, subscribe and share. Kita jumpa next video channel kita. Bye. Okay.